buat pembohongan di atas Quran dan hadis. Cuba tengok Salafi. Salafi itu mudah-mudah. Orang Salafi takkah dia kembali pada Quran dan hadis? Dakwah mereka dan pendirian mereka sampai kepada hari ini. Maaflah saya cakap begini ni. Salah ke ni? Komen tengoklah dalam Facebook saya, tengok kalau kata tak sepatut, saya akan tukar cara. Sebab apa? Saya tidak ada yang lain, saya niat nak jaga kesesatan, nak jaga kebenaran dan nak bagi sedar tentang sesat tak betul cara di dalam agama. Semasa Sayyidina Ali sudah berlaku perkara-perkara yang seperti ini. Sayyidina Ali, apa pendirian Sayyidina Ali macam mana? Rasulullah pun sudah beri jagaan masa dia akan berlaku perkara yang seperti ini. Cumanya kami-kami, kita orang yang tahu tajuk-tajuk seperti ini, kita jaga demi kemaslahatan ummah. Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah tajuk ni, perkara yang akan jadi kekacauan di dalam masyarakat lebih banyak, lebih tinggi. Risiko lebih banyak yang tak kuasa kita nak mengatasi. Kita jaga maslahah. Kita tak bicara, tak bercakap dengan cara detail kepada awam. Kita sifat taruh ilmu di dalam dada kita je, tajuk-tajuk. Cuma jaga, tunjuk kata perkara berlaku macam ni ada bawa kesesatan. Kita jaga begitu je. Lebih halus lagi, Allahu Akbar. Saya tak payah sebutlah. Cuba tengok Salafi, Salafiyah. Bukan. Tauhid yang dia belajar untuk kenal Allah ialah Tauhid 3, bukan? Tauhid 3 ialah Tauhid Salafi. Kerana berdasar kepada kembali pada Quran dan hadis. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Nama di sisi mereka. Tak sah kira kita orang tak pandai tu, kita kembali pada tokoh. Kembali pada tokoh. Tokoh sendiri dah berlaku di tokoh itu salah dan silap sampai kepada peringkat ingkar Al-Quran dengan Tauhid 3. Apakah yang kita nak kata kepada kita orang biasa? Takkan lebih lagi kita tak faham apa pun dengan Tauhid 3, bukan? Mereka menyabitkan, mereka mengatakan bahawasanya orang-orang kafir kesemuanya, kafir musyrikin, Namrud, Fir'aun, kesemua orang kafir bertauhid dengan tauhid rububiyah. Yang Asy'ariyah ini duk membesar-besarkan di dalam menyampai, di dalam memberi kenyataan keterangan tentang tauhid rububiyah, yang tak payah kita nak menyampaikan, nak beri keterangan tauhid ini, kerana tauhid ini sudah sabit di sisi seluruh ummah, seluruh manusia. Di sisi orang kafir sekalipun bertauhid dengan tauhid rububiyah. Namrud pun bertauhid dengan tauhid rububiyah. Fir'aun pun bertauhid dengan tauhid rububiyah. Itu tokoh mereka. Betul ke tak betul begitu? Betul ke tak betul? Kata orang kafir bertauhid dengan tauhid rububiyah. Tak tahu aku pun tauhid rububiyah pun apa pun aku tak tahu. Atau kata kita orang awam tu nak pergi pakai Quran hadis macam mana, istilah pun tak faham, tak tahu apa kita. Sebab tu kita kena ikut je. Kita orang tak pandai
nak jinjak minyak, nak jinjak kelas, jinjak berik, tak usah jadi driver lah, tak usah jadi driver naik lek belakang senang.